Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Firhan bin Sailan dan bersama dengan saya lah Encik Ahmad Yusof bin Saidan, dan kami merupakan pensyarah geometrik di Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Merlimau Melaka. Jadi pada hari ini dalam segmen santai bicara, kita akan membicarakan tentang penggunaan peralatan GNSS. Okay? Jadi pada hari ini kita ada beberapa peralatan GNSS yang terdapat di Politeknik Merlimau Melaka. Antaranya ialah jenama stack, Tersus dan juga South. Okey, jadi dengan tidak buang masa, saya serahkan kepada Encik Ahmad Yusof untuk menerangkan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan GNSS. Baik, terima kasih Encik Firhan. Okey, sebenarnya peralatan GNSS ini adalah satu ungkapan kepada Satellite Global Navigation Satellite System. Okey, iaitu penentu dudukan berdasarkan kepada satelit. Jadi sebenarnya kita hari ini dapat menentukan kedudukan dalam 3 dimensi melalui pencerapan menggunakan stesen penerima ataupun receiver GNSS. Okay, sebenarnya kita mengukur hari ini adalah dengan menggunakan satelit, ya Cik Firhan. Okey. Kita ada 3 segmen yang utama dalam set serapan GNSS ini. Yang pertama adalah set ataupun segmen kawalan. Segmen kawalan ini dikawal sepenuhnya oleh US military lah yang asal usulnya dan sehingga kini. Cuma dia buka kepada awam hari ini. Kemudian yang kedua adalah segmen angkasa. Segmen angkasa iaitu satelit yang dilancarkan oleh negara-negara maju yang berada di ruang angkasa sana. Okey, yang akan memancarkan isyarat kepada penerima kita lah, receiver kita. Dan yang ketiga adalah pengguna, iaitu pengguna adalah kita yang mana peralatan kita hari ini mampu menerima isyarat ataupun gelombang yang dipancarkan oleh satelit yang melalui ruangan-ruangan angkasa, ionosfera, stratosfera dan sampailah ke stesen penerima ataupun alat receiver kita. Okey, Cik Yusof, apakah komponen-komponen yang terdapat dalam peralatan GNSS? Okey, baik. Untuk maklumat tuan-puan, peralatan GNSS ni dilengkapi dengan 2 set biasanya, okey, iaitu base dan juga rover. Okey. So kemudian base ini adalah yang utama. So kita tengok size pun dah berbeza. Okey, yang ni adalah dia punya receiver. Yang ni receiver untuk base, yang ni adalah receiver untuk rover. Base ni biasanya yang statik lah. Okey, yang duduk diam ataupun yang kita letakkan pada satu stesen yang tidak bergerak. Yang rover adalah moving. Kemudian kita ada antena. Okey, dua-dua ada antena, cuma beza satu panjang satu pendek. Okey, ada yang desainnya sama, tapi untuk membezakan yang mana base yang mana rover, kat sini kita ada perbandingan lah ataupun perbezaan antena. Yang ini adalah untuk menerima isyarat ataupun gelombang yang dipancarkan dan juga menghantar pembetulan kepada rover. Okay. So dia macam signal radio lah. Kemudian kita ada receiver. Okay, dua-dua ada receiver dan kita akan ada satu lagi unit controller. Okay, controller ini adalah untuk kita mengawal ataupun kita membuat setup kepada jenis pengukuran yang akan kita laksanakan berdasarkan kepada aplikasi yang disediakan oleh pembekal lah, mengikut brand. Dan yang ini standard, okay, standard tripod. Yang ini adalah bipod dia. So dia akan datang sekali lah bila kita beli, kita akan dapat set terus bersama dengan bipod. So itu adalah yang set basic untuk setiap set GNSS. Okey. Dari segi sumber tenaga yang digunakan oleh kedua peralatannya, jadi dia berapa lama boleh bertahan semasa di lapangan? Biasanya untuk peralatan ini kalau dia masih baru, dia berdasarkan kepada power bateri lah. Okay, kalau masih baru dia boleh lebih daripada 8 jam lah. Okay. Tapi biasanya kita ada indikator, setiap peralatan ni ada indikator bateri yang kita perlu charging, ataupun bila dia dah low bar, so kita boleh stop kerja dan kita charge dulu kita punya bateri. Dan yang terkini Cik Firhan, kita ada satu kelengkapan baru. Okey, disediakan satu top up
Okey, kalau saya boleh tunjukkan. Okey, dia ada top up bateri di sini. Okey, so dia ada top up bateri di sini. Jadi maknanya kalau bateri yang ni dah habis, yang ni pun boleh top up, dan top up bateri yang ada dalam pole ni pun boleh lebih daripada 1 jam kalau full charge. Okey. Itulah. Jadi peralatan ni boleh berfungsi ke di ketika cuaca yang agak mendung ataupun hujan gerimis ke, boleh Cik Yusof kongsikan? Okey. Peralatan ni memang kalau berdasarkan kepada pembekal memang waterproofing. Okey, waterproofing dan boleh dilakukan untuk dalam keadaan cuaca yang mana sekalipun. Maknanya dalam hujan, dalam keadaan mendung. Cumanya kita sebagai pengguna yang memiliki peralatan ini, kita tidak mahu peralatan ini rosak. Okey, sebab peralatan ini agak mahal. Jadi bila kita tak nak rosak, so kita untuk mengelakkan kerosakan, so kita akan tengok pada keadaan cuaca juga. Keadaan cuaca, kita kalau cuaca hujan lebat, so kita biasanya akan stop kerja ataupun kita boleh salut dengan plastik. Plastik yang lut sinar, yang boleh tembus signal. Sebab kadang-kadang air meleleh masuk ke dalam dia punya komponen dalaman. Memang kita rasa memang benda ni nampak rugged. Tapi kita tak tahu, hari demi hari kita ada hujan panas, ada pengembangan dan ada pengecutan, so akan ada ruang-ruang yang air boleh masuk. So bila air boleh masuk, nanti dia akan rosak dia punya komponen elektronik dalaman. So kita yang rugilah, tak dapat nak melaksanakan kerja. So sebagai langkah keselamatan. Okey, baik. Okey, dikatakan peralatan GNSS ni mempunyai beberapa kaedah untuk pengoperasian dia. Okey, jadi kalau di lapangan biasanya pelajar melaksanakan kaedah yang mana satu tu? Okey, baik. So kita hari ini memang kita ketahui peralatan GNSS hari ini boleh beroperasi 24 jam ya, Cik Firan. Okey, 24 jam, maknanya kita malam pun boleh buat cerapan. Okey. Ada ketikanya kita membuat cerapan sehingga ke 48 jam. Itu adalah untuk cerapan geodetik. Cerapan berkejituan tinggi dan berskala besar. Okey. Merujuk kepada persoalan Cik Firhan tadi, okey, saya menjawab. Okey. Yang pertama sekali dalam kaedah pengajaran kita yang kita utamakan adalah cerapan statik. Okey, cerapan statik adalah minimum adalah 1 jam untuk satu garis dasar. Maknanya 2 titik, kemudian kita akan buat cerapan, satu base, satu rover, so satu garisan itu minimum 1 jam. Itu adalah dia punya formula yang asas. Okay, kemudian kalau jarak garisan itu jauh, lebih daripada 5 ataupun 10 km, kita akan tambah lagi dengan 5 minit per kilometer. Jadi itulah anggaran masa cerapan kita. Dan log masa yang biasa kita akan guna adalah 5 second ataupun 5 saat, okay, untuk log data. Okay. Kita boleh set every second tapi nanti memory full. So untuk static biasanya kita akan set dia 5 second log data. Okay. Jadi untuk kaedah statik ni, jadi semua dia jadi receiver lah. Ya, untuk kaedah statik dua-dua jadi receiver. Cuma biasanya yang base kita akan letakkan di permanent. Okay, permanent point yang telah diketahui. Dan rover ni adalah yang point yang kedua yang kita nak buat baru ataupun yang kita nak re-observe. Okay, jadi dia akan relatif lah dari segi positioning tu ataupun kedudukan yang kita perolehi XYZ tadi relatif kepada base. Okay, ya? Baik. Kemudian yang kedua adalah kaedah RTK. Kaedah RTK adalah kaedah real time kinematic. Yang ni biasa kita guna juga untuk amalan kerja-kerja engineering, iaitu merujuk kepada mana-mana titik di kawasan lokasi tapak kerja, setkan base. Okey, biasanya untuk kerja topo lah Cik Firan. Okey, kerja topo, kita akan setkan base di mana titik yang telah diketahui dan rover akan mengambil butiran-butiran seperti jalan, tiang lampu, wakaf, bangunan, longkang, cerun dan sebagainya lah. Butiran-butiran ni sama ada butiran buatan manusia ataupun butiran semula jadi. Ya, Cik Firan? Baik. Kemudian yang ketiga adalah kaedah MyRTKNet. Kaedah MyRTKNet ini adalah kaedah yang
Jupem pelopori, yang menggunakan pembetulan daripada N-trip, yang menggunakan Wi-Fi ataupun internet untuk penghantaran pembetulan. Jadi yang tu tidak ada base. Base-nya ada, tapi base-nya dirujukkan Jabatan UPU lah, yang mana-mana stesen COS, iaitu Station Continuous Observation Reference Station. Itu biasanya kita tak buatlah, sebab kita di institusi kita tak ada akaun untuk melanggan data tersebut. Jadi ada sesekali kita cuma explain pelajar dalam kuliah sajalah. Perbandingan antara RTK dan juga MyRTKNet. Itu je. Jadi dalam kursus ataupun program Geomatik ni, apakah kursus-kursus yang terlibat yang memerlukan kita mengendalikan peralatan GNSS? Biasanya dalam silibus kita, kurikulum untuk diploma ukur tanah ataupun diploma geomatik di PMM ini adalah kursus geodesi 2, survey engineering, kemudian cadastre, dan juga utility mapping. Yang tu adalah kursus yang memang terlibat dan ada diterapkan tentang penggunaan GNSS dalam amali mereka. Selain daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia ataupun JUPEM dan juga konsultan land surveying, adakah jabatan-jabatan lain, jabatan kerajaan yang lain yang menggunakan peralatan ini untuk tujuan kerja-kerja mereka? Ya, ada Cik Firhan. Yang setahu saya hari ini pejabat tanah pun sudah mula menggunakan peralatan GNSS dalam membuat penentuan tanda sempadan. Kalau dulu memang kita nampak mereka turun dengan kompas, kemudian mereka upgrade dengan total station dan juga ataupun theodolite. Kemudian hari ini mereka dah boleh turun untuk pengesahan sempadan dengan menggunakan GNSS. Selain itu Jabatan Mufti Negeri, saya rasa semua negeri dah mula menggunakan GNSS dalam penentuan arah kiblat. Sebab hari ini keadaan yang lebih mencabar. Bagaimana nak menentukan arah kiblat bagi bangunan-bangunan tinggi. Contohnya nak tentukan surau ataupun hotel-hotel, mana arah kiblatnya. Jadi mereka memerlukan peralatan yang lebih canggih untuk mempercepatkan dan juga memberikan mereka pelaksanaan yang lebih efisien. Kita dah mendengar bagaimana kaedah pengoperasian, kemudian kursus-kursus yang dijalankan yang memerlukan penggunaan GNSS. Kemudian aplikasi-aplikasi apakah yang dapat dilaksanakan kalau kita menggunakan GNSS? So aplikasi Cik Firan, aplikasi GNSS ni meluas Cik Firan sebenarnya. Kalau kita pecahkan kepada segmen-segmen tu, sebenarnya dia boleh dipecahkan dalam segmen yang besar. Contohnya dalam perhutanan, dalam perikanan, dalam apa lagi, pertanian, kemudian lagi pertahanan, kemudian lagi environment, persekitaran, kan. Lepas tu dalam kejuruteraan juga. So sangat banyaklah sebenarnya kalau kita nak explain satu persatu. Tapi saya suka untuk mengupas sedikit berkaitan dengan bidang geomatik sajalah, sebab kita merujuk kepada geomatik. So biasanya kita paling utama adalah jaringan kawalan. Jaringan kawalan yang JUPEM telah pun laksanakan. Kalau dulu kita gunakan konsep triangulasi, so hari ini masih lagi konsep triangulasi, tapi triangulasi dengan GNSS. So kita revise balik dan juga kita improvekan kita punya jaringan pemetaan negara kita Malaysia kepada yang lebih baik. Itu adalah yang paling utama. Selain daripada itu, kalau kita lihat hari ini dalam pemetaan juga, terutama dalam pemetaan udara oleh pihak JUPEM juga untuk yang berskala besar, mereka memerlukan koordinat ground control, koordinat rujukan di surface ataupun di permukaan tanah untuk mereka membuat ikatan terhadap image ataupun foto yang dihasilkan oleh aerial photograph untuk dibetulkan
supaya kita dapat satu pelan ataupun susunan image yang menarik dan juga tepat. Okey. Kemudian berkaitan dengan hidrografi. Hidrografi juga pemetaan untuk dasar laut. Pemetaan dasar laut kita memerlukan titik rujukan di daratan dan juga di atas bot. Dan kita akan plus dengan kita punya depth ataupun kedalaman, baru kita boleh petakan permukaan dasar laut. So itu adalah yang kita lihat sangat-sangat penting. Dan hari ini kalau kita lihat banyak receiver-receiver yang telah pun ada di pasaran yang lebih orang kata futuristik lah, kan. Okey, dia tak semacam ni. Ada yang besar ibu jari, kan, ada yang antena pun kita boleh dapatkan yang lebih kecil daripada kita punya ni. Dan hari ini kita lihat dalam drone terutamanya. Hari ini memang famous drone Cik Firan. Okey, macam-macam jenis drone dan ramai orang yang gila dengan drone untuk fly drone. Okey, baik amatur ataupun baik expert. So untuk drone pun sama juga, mereka memerlukan titik rujukan di bahagian permukaan tanah untuk membetulkan ataupun mendapatkan, menskalakan semula image mereka. Barulah kita boleh dapat. Dan selain itu juga dari segi yang terkini, LiDAR ataupun terrestrial laser scanner pun sama juga. Dia memang boleh dapat, tapi kalau kita tak ada titik rujukan, so kita tak dapat the true position. So kita perlukan GPS untuk dapatkan koordinat yang tepat. Dan hari ini ada pelajar yang mampu untuk membuat videogrammetry based on RTK. So maknanya dia real time dapat video, kemudian measurement juga ataupun dimension apa yang ada dalam image ataupun yang ada dalam video tu exact position dan juga exact measurement. Maknanya pengukuran yang tepat. Contohnya kita nak ukur longkang, kita nak ukur lebar jalan. So daripada video saja. Itulah antara yang kecanggihan hari ini berdasarkan kepada inovasi-inovasi yang mereka laksanakan. Itu satu kupasan yang menarik daripada Encik Ahmad Yusof. Jadi bila kita sebut tentang kecanggihan, betul, semakin lama semakin alat semakin more kepada robotik, alat sebagai compact, semakin kecil, mudah dibawa. Jadi adakah peralatan-peralatan seperti totalization yang satu ketika dahulu merupakan alat yang penting akan dilupakan? Kerana kalau kita lihat pelajar-pelajar saya sendiri ataupun pelajar-pelajar Encik Yusof, mereka lebih prefer ataupun mereka lebih suka menggunakan GNSS berbanding dengan totalization. Apa pandangan Encik Yusof? Ya, saya setuju. Sebab pelajar hari ini dia tidak merasa susah seperti mana kita belajar dahulu. Tapi itulah peredaran zaman. So kita kena lalui juga perkara tersebut. Sebab dah memang zaman mereka, generasi mereka dah zaman teknologi. Jadi kita perlu seiring dengan perkembangan semasa. Jadi tak mustahil kalau memang pelajar terpaksa ataupun suka memilih peralatan yang untuk dikendalikan. So mereka tahu pengendalian total station ini walaupun hari ini dah nampak canggih, tapi mereka lebih suka kepada GNSS sebab ia lebih simple dan lebih mudah untuk dikendalikan. Itu sajalah. Tapi bagi saya Encik Yusof kalau zaman kita lah tahun 1995 sampai 6, itu zaman kita menggunakan bermula dengan Teodolite. Tarik rantai. Maksudnya kita punya teori kita masih kukuh. Kita sampai sekarang kita dapat menguasai kedua-dua bidang tu, iaitu teori dan juga praktikalnya lah, yang menggunakan peralatan-peralatan moden. Tapi untuk pelajar sekarang ni, pelajar yang tahun 2000 ke atas, mereka terus menggunakan peralatan tersebut tanpa menguasai teori terlebih dahulu. Basically mereka kena tahulah fundamental. Sebab masa kita, ialah kalau kita bandingkan zaman mereka, kita dengan tarik rantainya, dengan theodolite-nya kan, masa tu tarik rantai lagi kena buat calibrate rantai. So kita nampak jadi kita punya basicnya tu, basic survey tu memang kita tahu asal usul datang mana nilai-nilai ini kan. Cuma hari ini memang kita terus je dapat koordinat XYZ. Kalau kita gunakan total station,
memang susah. Kadang-kadang baca salah, kan? Penyilang kiri, penyilang kanan tak close. So sangat meletihkan kan. Tapi Ya, kita belajar sebenarnya betul. daripada situ supaya kita buat kerja dengan teliti, kita kena dapatkan pengukuran yang tepat kan. So itu adalah satu proses pembelajaran. Jadi suka saya mengingatkan kepada generasi hari ini yang baru-baru, walaupun kecanggihan teknologi apa pun, asas untuk geometrik, asas untuk pemetaan mestilah diperhalusi ataupun didalami untuk supaya kita punya apa, orang kata kita punya akar itu lebih kuat, ya. Supaya kita dapatlah memberikan ataupun menambah ilmu lagi. Jangan hanya sekadar tahu guna terus jalan kerja, kan? Tapi kita tak tahu apa asas usulnya. Ya, Kalau boleh kita kajilah sedikit, jangan malaslah orang kata untuk pelajar-pelajar ataupun generasi hari ini. sekarang pun informasi melalui YouTube dan juga media masa TikTok. Ya, banyak dah hari banyak, ini yang kita, kalau kita nak belajar, nak tak nak saja Ya, hari betul. ini. Banyak yang apa daripada media ceritakan tentang apa itu GNSS, Total Station, lepas tu macam mana konsep sistem koordinat dan rujukan. So banyaklah yang dibincangkan. Jadi kalau kita tak ambil peluang yang ada secara percuma itu sangat sayang dan rugilah kita, bagi saya lah, Cik Ran. Ya, betul. Ya, baiklah, itulah dia sedikit informasi yang telah dikongsikan oleh Encik Ahmad Yusof bersama dengan kita pada hari ini dalam segmen Santai Bicara oleh Teknik 5 Melaka. Jadi kepada anda di luar sana yang masih mencari-cari bidang ataupun mencari kerjaya, terutama yang berminat dengan kerjaya ukur ataupun sekarang dikenali sebagai geometrik, kami sentiasa menunggu anda di sini. Jadi pastikan semasa UPU dah keluar nanti, isi borang sebagai pilihan pertama untuk diploma geometrik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.